Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atika binti Syarul Husni, wartawan bagi TVPSS. Pada hari ini berlangsungnya Ladian Bandar kali ke-29 untuk Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 19 ataupun lebih dikenali sebagai Kejohanan Merentas Desa. Bersama dengan saya sekarang ialah Puan Rohana binti Jaafar, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 19. Kejohanan Merentas Desa ini adalah merupakan aktiviti tahunan yang kita laksanakan setiap tahun, dan juga warga sekolah yang menjayakan program ini setiap tahun. Tahun ini saya rasa Kejohanan Merentas Desa bagi SMK Seksyen 19 kali ke-29 ini lebih meriah berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita dilihat tahun sebelum-sebelum ini, kita melaksanakannya pada hari Sabtu. Kita cuba laksanakan pada hari bersekolah. Jadi, apa yang saya nampak, penglibatan murid bertambah. Bersama dengan saya sekarang ialah Encik Muhammad Nazri bin Ismail, Penolong Kanan Kurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 19. Pembaruan yang kita lakukan, pertama sekali kita cuba buat seperti fun run di luar kawasan sekolah. So kita sediakan ikut SOP itulah, seperti ada arch, ada cone, ada benda lain-lain lah, seperti ambulans tu biasalah, ada checkpoint air dan sebagainya. Sebab atas kapasiti saya mempunyai kepakaran dalam hal ini, jadi saya cuba apply untuk sekolah ini supaya standard sekolah ini lebih tinggi lagi untuk acara ini. Bersama dengan saya sekarang ialah Tuan Haji Hashim bin Anang yang di-Petua PIBG bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 19. Okey, sebenarnya PIBG ini kita sokong sekolah. Dari urusan pentadbiran kita tak boleh ganggu. Tetapi kita berharap semua ibu bapa dan juga ahli PIBG serta masyarakat memberi sokongan. So PIBG akan terus menyokong dari segi kewangan, aktiviti dan sebagainya. Sangatlah happy sebab tahun ni tahun last saya. Jadi saya jalan-jalan bersama rakan saya, tidak bersaing antara orang lain. Enjoy the last moment. Okay. Saya merasa gembira